Menurut Syekh Mustafa Hussein dalam kitab ni mengatakan apabila kita ada sesuatu maksud, sesuatu hajat, baik sama ada persoalan dunia, bila sebut masalah dunia dan semua, dari segi bisnes kita, dari segi kasih sayang kita, dari segi keluarga kita, dari segi adik-beradik kita, pengumuman kita, dari segi apa lagi, banyak dan semua, nak close deal payah, kedai, ada kedai orang tak masuk kedai, nak orang dengki kat kita, orang fitnah kita, macam-macam kerana dunia dan semua. Kalau anda ada masalah-masalah persoalan dunia, insya-Allah anda amal yang saya akan kongsi ni insya-Allah akan selesai. Syekh Mustafa Hussein kata insya-Allah akan selesai. Dan juga kalau ada masalah akhirat juga akan selesai, tuan-tuan. Amalan ni tuan-tuan semua, tuan-tuan kena baca dah sebelum sembahyang subuh. Lepas azan subuh, anda sembahyang sunat subuh. Anda sembahyang sunat subuh 2 rakaat kepada Allah Taala, selesai bagi salam, terus anda baca apa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau berhenti kena baca macam ni. La ilaha illallah, berhenti Al-Malikul Haqqul Mubin. Jangan macam ni. La ilaha illallah, berhenti Hul Malikul Haqqul Mubin. Hu tu datang mana hu tu? Tang mana? Jadi tak ada hu tu ke depan tu. Jadi kalau nak sambung, kita sambung macam ni. La ilaha illallah Hul Malikul Haqqul Mubin. Kalau nak sambung, jangan berhenti. Kalau nak sambung, lama lagi. Kalau nak sambung, jangan berhenti. Ni tuan-tuan nak berhenti tapi tuan-tuan sambung. Tak ada. Ada cara baca yang betul? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sebanyak berapa? 100 kali. Sekejap tak sampai pun. Ada 2 minit, 3 minit tak sampai pun. Antara sembahyang sunat subuh dengan subuh. Selepas 100 tu baru dah tuan-tuan sembahyang subuh. InsyaAllah kalau tuan dah dawamkan, kalau ikut Syekh Mustafa Hussein, dia kata kalau kita dawamkan, kita istiqamahkan amalan ni, insya-Allah tuan-tuan semua, segala masalah dunia anda akan selesai. Sikit selesai.